Mudah Alih berasaskan platform kodular yang membantu murid tahap 1 menguasai kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab secara interaktif dan menyeronokkan. Inovasi ini lahir daripada 4 isu sebenar. Yang pertama, keterbatasan masa BDPC, defisit minat dan motivasi, kesukaran artikulasi, makhraj dan juga intonasi, serta ketiadaan bahan rujukan ulang kaji di rumah. Kumpulan sasarannya 10 orang murid tahun 2 sekolah rendah. Instrumen kajian ini menggunakan soal selidik keperluan berbentuk item tertutup berskala dikotomus ya tidak. Ini bersesuaian dengan tahap kognitif murid tahap 1 yang masih terhad. Bagi mengelakkan masalah ini, kami menjalankan soal selidik keperluan terhadap 10 orang murid tahun 2 yang berpencapaian rendah iaitu TP1 hingga TP3. Dapatan menunjukkan hanya 20% murid berminat belajar bahasa Arab, manakala 80% menghadapi kesukaran mengulang kaji di rumah. Data ini membuktikan wujudnya krisis pembelajaran di peringkat rumah di mana majoriti murid tercicir daripada bimbingan ulang kaji akibat ketiadaan alat rujukan yang meserakan diri. Smart Kalam memenuhi kehendak semua pihak. Murid mendapat medium pembelajaran menyeronokkan, guru menjimatkan masa PDPC, ibu bapa mendapat alat sokongan ulang kaji dan sekolah menyokong agenda pendigitalan pendidikan. Ia selari dengan dasar pendidikan digital, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035, Pembelajaran Abad ke-21 dan SDG 4 Pendidikan Berkualiti. Objektifnya menarik minat murid dalam bahasa Arab, meningkatkan kecakapan mengecam, membunyikan dan melafazkan kosakata serta menyediakan ekosistem pembelajaran yang fleksibel pada bila-bila masa. Smart Kalam menggunakan model PDCA. P. Plan, D. Do, C. Check dan A. Action. Plan mengenal pasti masalah PDP Bahasa Arab, melaksanakan soal selidik, menetapkan objektif pembangunan aplikasi, membangunkan aplikasi Smart Kalam menggunakan platform kodular. Grafik dan gambar dalam aplikasi Smart Kalam direka bentuk menggunakan Canva. Aplikasi ini dibina menggunakan platform kodular. Aplikasi dipasang ke telefon menggunakan fail APK. Ini merupakan sebersedikit paparan dalam aplikasi Smart Kalam. Ahlan wa sahlan. Muallimun, muallimatun, tilmidhun. Do. Menjalankan ujian pra, menjalankan uji cuba prototipe di lapangan. C. Check. Melaksanakan soal selidik selepas penggunaan, melaksanakan ujian pasca dan analisis data. A. Action. Menambah baik aplikasi setelah mendapat maklum balas. Ini adalah contoh pelaksanaan inovasi bersama murid-murid. Murid bebas melaksanakan aktiviti Smart Kalam. Ko, ka, la, ma, na. Hasilnya daripada ujian pra ke ujian pasca, peningkatan sebanyak 51.5% melepasi sasaran. Soal selidik selepas intervensi menunjukkan lonjakan ketara, minat, keyakinan dan penguasaan murid meningkat. Smart Kalam menarik minat murid, meningkatkan fokus dan motivasi. Smart Kalam mudah diakses di mana-mana sahaja walaupun dalam perjalanan. Anfun, uzunun, khaddun, asnanun, lisanun, famun, rijlun, yadun, katifun, baqnun, qalamun, mibratun, sya'run, ainun,
Anfun. Anfun. Uzunun. Uzunun. Khaddun. Khaddun. Asnanun. Asnanun. Lisanun. Lisan. Dengan pelaksanaan Smart Kalam, kesukaran murid untuk mengulang kaji di rumah juga menurun. Di kelas, aktiviti PDPC lebih mudah, interaktif dan menyeronokkan. Dan semua ini dengan kos yang amat efektif iaitu hanya RM53.14. Smart Kalam adalah produk sedia guna sepenuhnya. Ianya merupakan produk mudah alih dan merentas peranti. Sistem juga boleh diselenggara pada bila-bila masa sahaja. Luasan kepada seluruh murid tahun 1 dan tahun 3 di SK Seri Perling 2. Pemberdayaan ibu bapa di rumah, ia juga dikongsi kepada guru-guru bahasa Arab di sekolah lain. Kami telah mendapatkan maklum balas dari Guru Cemerlang Bahasa Arab SK Putrajaya Presin 8. Maklum balas daripada pensyarah IPG Kampus Pendidikan Islam Puan Siti Nureha binti Hashim dan juga Jurulatih Utama Bahasa Arab Negeri Kedah iaitu Puan Masyitah binti Abdul Hamid. Inovasi ini juga telah memenangi pingat perak pada pertandingan Temenggung Innovation Competition yang telah dianjurkan oleh IPG Campus Temenggung Ibrahim. Smart Kalam juga telah didaftarkan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MAI. Keberkesanan Smart Kalam dibuktikan secara saintifik. Purata grade penguasaan lisan kumpulan sasaran melonjak daripada 38.5% kepada 90%. Jauh melepasi sasaran 80% yang kami tetapkan. Minat murid terhadap bahasa Arab turut melonjak daripada 20% kepada 100%, manakala kadar kesukaran mengulang kaji di rumah menjunam daripada 80% kepada hanya 20%. Inovasi ini turut diperakui oleh Guru Cemerlang Bahasa Arab KPM, pensyarah pakar IPG dan Jurulatih Utama Bahasa Arab JPN, serta dilindungi di bawah sijil hak cipta MyIPO. Smart Kalam, belajar bahasa Arab tanpa sempadan.